So dari Boy of Not, so kita punya member Boy of Not ada kat sini. Yang ni kita bawa semangat Kevin hari ni kat stadium. We always remember Kevin. Kevin in memory. Rest in peace. Thank you brother. Right. Okay. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to DPP Studio bersama saya Mirul Aiman. Dan saya Tun Teja. Match day kedua di Stadium Bandaraya, The City Stadium. Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Penang menentang Melaka United. Yes. So, match day vlog kita tengok apa momen best sepanjang game menentang Melaka untuk kali ini. Okay. Ciao. Selamat datang ke Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Stadium bola sepak tertua di Malaysia yang masih lagi digunakan sehingga kini. Untuk makluman, Stadium Bandaraya dibina pada tahun 1932 oleh Kerajaan British pada waktu itu. Good luck, Brian. Okay, update. Cuaca hujan. So, kita akan padang okey lah. Sebab Stadium Bandaraya sekarang ni risau sikit kalau hujan ni. Dan player jangan duk main lomba. Kepada fans away yang nak bertandang ke Stadium Bandaraya Pulau Pinang, di bahagian perkarangan stadium ada medan selera yang kita boleh makan dulu sebelum masuk layan bola. Maklumlah, SOP terkini kan tak boleh makan dan minum kat dalam stadium. So, kita makan dulu dekat luar stadium, kita lepak, bagi kenyang, hilangkan dahaga, baru kita enjoy. Jangan risau, fans Penang sentiasa meraihkan kehadiran fans away yang bertandang ke sini. Okey, sekarang ni kami berada di kaunter tiket. Fan pun dah mula mai walaupun keadaan still lagi hujan. Confirm padang akan bertakung. Akan berbecak, akan berbendang. Kita just mengharapkan yang terbaik saja daripada kedua-dua tim.
Janji ada result cukup. Janji ada result. Main lah macam apa? Itu lah, cukup lah. Naik jom tengok. Okey, saya predik Penang menang 2-0 malam ni. Saya harap permainan lebih baik daripada lawan JDT tu. Haria, Penang Haria. Berapa skor gagal bang? Hilal. Hilal dua-dua? Ya, dua-dua Hilal. Okey, cantik. Okey. Apapun memang saya respect kepada penyokong kedua-dua pasukan. Tak kisah sama ada fans Penang ataupun fans Melaka United. Awal masuk ke dalam stadium walaupun dalam keadaan hujan, memang tak berganjak dari tempat duduk. Saya salute dekat semua penyokong. Hampa memang sempoi. Pada musim lepas, Melaka United gagal untuk mencatat sebarang kemenangan ke atas Penang FC. Jadi sudah semestinya pada musim ini Melaka hadir ke Stadium Bandaraya dengan misi untuk merobek gawang pasukan Harimau Kumbang sekaligus membalas dendam ke atas dua kekalahan yang dialami oleh Melaka United sebelum ini. Untuk pengetahuan semua, waktu halftime di stadium semalam, ada satu tabung sumbangan yang telah pun dilancarkan dan digerakkan bagi membantu salah seorang penyokong Tegar Penang FC, iaitu Brother Fidaus. Beliau mengalami masalah kesihatan yang agak serius. Jadi para penyokong sebulat suara bersatu hati melakukan sumbangan untuk meringankan beban beliau. Diharapkan apa yang dilakukan oleh semua penyokong Penang FC ni sedikit sebanyak dapat membantu untuk meringankan beban beliau. Kita juga harapkan yang Brother Fidaus segera sembuh dari segala penyakit dan boleh kembali ke stadium seperti sedia kala untuk sama-sama menyokong pasukan kesayangan kita. Amin. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh penyokong yang telah pun menyumbangkan wang ringgit, tenaga dan masa untuk membantu sahabat kita yang memerlukan ni. Tak kisah, Melayu, Cina, India, semua kita bersatu hati untuk membantu golongan yang memerlukan. Ingat, sukan adalah sebuah medium yang menyatukan kita semua dan bukan memisahkan kita.
Maju. First game kita dekat home season baru ni. Okay, first game kita lemau sikit lah. Lemau. Kita tak cukup power. Kita tim yang finish nombor 3 tahun lepas. Betul. Sepatutnya kita tim yang digeruni lah. Mungkin faktor striker kita tak ada, Hendrik tak ada. Agak lemau sikit lah. Harap lepas ni boleh garang sikit lah. Taring Rimau Kumbang tu tak ada lagi. Daripada sebelum game ni, apa yang Maju harapkan sama tak result dia lepas game? Sebenarnya masa awal nak masuk stadium pun duk rasa dah. Rasa siapa yang boleh skor? Tak sedar hati. Tak sedar hati. Bajet kalau Victor ni skor tapi Ashraf skor. Okay. Lepas tu Melaka punya gol pun rugi lah. Depa ada chance macam tu masuk. So draw satu keputusan yang adil kalau hampa main macam ni. Itu je. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih untuk the first thing untuk Penang FC atas kesudian untuk saya. Saya head admin untuk Kelab Tiga Melaka United. So, game hari ni kita dapat sedikit enjoy perubahan ketara selepas PJ City kita tewas, tim yang tak ada player import. Namun hari ni diorang mampu bangkit semula, bukan new environment. Apa yang coach Resido dah bagi tahu, kita perlukan 3-4 match supaya Melaka mampu bangkit. Dia perlu mengenali player. So, dia kotakan janji dia. So kita tengok improvement demi improvement hari ni, alhamdulillah kita dapat bawa balik satu mata. Okey, itu dia cerita di Stadium Bandaraya Pulau Pinang untuk perlawanan Penang menentang Melaka United. Jadi jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Sekian dulu daripada saya, demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.